I rasa tak silap I makan kek batik last year tu pun ada stok Milo. Betul-betul beli sebelum boycott. So macam Hi guys, good morning. Hari ni this is my long awaited video. I dah lama gila plan nak buat video ni. I dah lama teringin nak buat kek batik. You know, korang dah tengok dekat title, korang dah tahu I nak buat apa. I nak buat kek batik. Okay, I dah lama gila teringin nak buat kek batik ni. Tapi since Milo kan boycott, dan sebabkan boycott tu lah kita dah lama tak beli Milo, dan kita dah lama tak makan kek batik buat sendiri. Faham tak? I rasa tak silap I makan kek batik last year tu pun ada stok Milo. Betul-betul beli sebelum boycott. So macam time boycott tu je stok ada, so kita orang buat itu je yang terakhir. Sekarang dah tak ada. Lepas tu sekarang ni I macam lamanya tak makan kek batik sendiri. Sebab kek batik yang kat luar I tak suka. Sebab diorang letak cocoa powder. Sebab my family punya resipi yang original tak ada cocoa powder. So bila ada dia macam I don't like. Lepas tu diorang punya mostly cake. Kita orang selalu buat macam crunchy biskut batik macam tu kan. So hari ni kita akan buat, tapi obviously kita tak akan guna Milo sebab Milo boycott kan. So kita akan tukar dengan Vicco. Sebab orang kata Vicco ni adalah pengganti terbaik untuk Milo. I tak tahu rasa dia macam mana. I harap rasa dia sama dengan Milo. I harap rasa kek batik yang I buat ni sama macam kita orang biasa buat. Okay, dan dia guna 4 bahan. So kita ada Vicco, biskut Mary. I tak tahu biskut Mary ni type boycott kan. I tak sure biskut ni boycott ke tak, tapi sebab expired dia dah nak dekat, so mungkin I beli, kita orang beli sebelum boycott. Tolonglah bagi chance untuk kita buat kek batik, okay? So lagi 2 barang. Batik cup and then susu. Tak ada susu ni. Susu. Okay, I tak tahu korang nampak ni macam cerah ke gelap ke, I tak tahu sebab luar mendung. Tapi dalam kamera ni I nampak macam okey. Mungkin sebab makeup aku tebal. Nampak macam malam pula kan bila buka lampu ke? Ke okey? Korang rasa macam mana? But by the way, I ada parcel yang I nak unboxing. I rasa I decide untuk asingkan video kek batik dengan video unboxing tadi. So korang akan tengok video kek batik dulu, and then baru I post video kek batik. Baru I post video unboxing. Okay, dia adalah video yang asing sebab I rasa video unboxing tadi dah cukup panjang. I tak rasa korang akan tengok video yang panjang-panjang, so kita akan asingkan. So now kita akan buat kek batik, next baru you tengok unboxing. Okay, so let's go. Sementara tunggu cair, kita patahkan biskut supaya kita tak gelabah nak masukkan biskut lagi. Sebab buat kek batik ni dia sangatlah perlukan kepatasan tau. I selalu buat kek batik dengan mama I. Sebab dia yang akan tolong kacau. Sebab I don't have the kudrat untuk kacau the biskut. Okay, next. Sambil-sambil dia nak cair, kita kena ready susu. Dah siap. I tak tahu macam mana korang buat kek batik, tapi kita orang memang
By the time dah masuk Milo, dah kacau sampai sebati, kita akan tutup api dan terus masuk biskut. Sebab kita tak nak biskut tu lemau, biskut tu cayak, biskut tu lembek. So kita akan masuk time-time macam tu lah. Lepas tu kita terus tutup api. Sekarang ni kita akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. So betul lah, Viko boleh ganti Milo. Sorry, I tak tunjuk dalam video semua benda. Banyak benda yang I tak tunjuk dalam video sebab I lupa tau. I lupa cara sebenar untuk buat kek batik. Sebab dah lama tak buat. So sepatutnya ada kucing. First of all, korang kena sapu pelantar mentega, butter dekat bekas. Dalam satu bekas macam ni. Dulu kita orang ada satu bekas yang memang khas untuk kek batik. Sampai dah gerigi-gerigi bawah ni sebab selalu sangat buat kek batik dan kita terus potong dalam loyang ni. So dia dah gerigi-gerigi. Tapi I tak jumpa bekas tu kat mana. I tak tahu where. Mak I sorot sama ada dia dah buang sebab dah teruk sangat ke apa tak tahu. Lagipun dah lama tak buat kek batik kan. Lepas tu yang kedua, pecahkan biskut lah supaya macam tadi korang dah Milo tu dah sebati, korang dah terus masukkan terus tanpa nak pecah-pecah-pecah lambat kan. Lepas tu yang ketiga, timbang Viko ataupun Milo korang. Sebab selalu I beli Milo yang memang 200 gram. Memang ngam-ngam lah. So macam bila gunting je terus masuk. Tadi Viko tu 400 gram. I lupa nak timbang. Tadi memang gelabah. I ambil benda ni, I timbang masuk dalam ni. Kejut tiba-tiba ada barang ni kan. 200 gram sahaja, jangan lebih. And then susu separuh. Rasa dia sedap. Rasa dia still rasa kek batik manis. Potong kaki. Tapi yang penting biskut dia crunchy. Kita orang selalu macam ni tau. Lepas dah buat, mesti ambil sikit-sikit makan. Sebab kita akan berbudan makan ni kan. Dan kita akan sejukkan. So bila sejukkan, dia ambil proses yang lama. So kita makan sikit-sikit. Selalunya by the time malam, kita akan keluar dan potong. By the time esoknya mungkin dah separuh. Ataupun mungkin habis. Sebab suka sangat. Sebab sedap sangat. Okay, itu saja. Korang nak tengok I buat seterusnya ke? I tak ada bekas. Sabar sekejap I cari bekas tu. Update guys. I nak tanya mak I. Dia tak ada, dia keluar. Dia dah cakap dekat satu tempat ni tapi I tak jumpa. So dia pun kata mungkin dia dah buang sebab dah buruk sangat. So kita akan tukar kepada this one. Kaca. I tak tahu buat ke tak. Korang rasa buat ke? Kita try lah. Tapi first of all, kita akan sapu pelantar. Kita akan sapu this one lah. Okay. Okay, dah sapu. Kita akan angkat. Selalunya kan, lepas dah masuk macam ni, mama I yang akan macam melenyek-lenyekkan dia. Tapi hari ni dia tak ada. Kita kena lenyek sendiri. Macam ni. Cantik tak? Bawah dia I tak sure lah dia rata ke tak. Tapi hopefully rata lah. Nampak macam dah tak ada lubang kan. Okay. So kita akan let it sit dulu. Bagi panas tu kurang. Lepas tu baru kita masuk dalam sejuk. Malam baru kita makan. Okay. Tapi I tak rasa I akan buat video malam. Untuk makan dia. Sebab mungkin dah habis dulu sebelum I buat video. Okay. Cantik. Yang ni memang sengaja ditinggalkan untuk kita makan. Okay guys. Panas. Peluh. So this is the final look. Kek batik. Cantik. My family kek batik. Ni first time kita orang buat dalam tub macam ni. Hopefully okay je. Cantik. Usually kalau I buat dengan mama, kita akan simpan lebihan ni untuk masing-masing makan. Sebab I buat seorang, kita tak akan simpan tapi untuk I seorang je makan. Crunchy tak?
kita orang suka tekstur macam ni. Bila masuk dalam peti sejuk pun dia still crunchy macam ni. I tak suka yang kek batik, betul-betul kek. Memang kita panggil kek batik, tapi dia adalah biskut batik. I prefer yang macam biskut punya style, bukannya kek. Dan I tak jumpa mana-mana kek batik yang jual macam ni, crunchy macam ni. Macam mana ni? Baru buat macam ni, dah makan banyak macam ni, macam nak kurus. Taknya. Tapi I can assure you, rasa dia lebih kurang rasa Milo. Memang jadi. I like. Okay guys, itu saja untuk video kek batik ni. Kita jumpa dekat video unboxing. Bye.